Presiden China Xi Jinping diberi sambutan negara di Istana Negara hari ini sempena lawatan negara selama 3 hari bermula semalam atas jemputan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan menyambut ketibaannya pada 10.30 pagi tadi. Lapor bernama Istiadat Sambutan di Dataran Kawat Istana Negara dimulakan dengan persembahan lagu kebangsaan kedua-dua negara, kemudian disambut dengan persembahan tarian selamat datang oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara sebagai simbolik penghormatan atas kehadiran Presiden China itu di Istana Negara. Xi turut disaksikan majlis persembahan cendera kenangan di Dewan Seri Maharaja serta diberi penghormatan pada majlis jamuan negara dengan keberangkatan bersama Yang di-Pertuan Agong di Dewan Santapan Utama. Difahamkan bahawa lawatan ini menandakan kunjungan rasmi kedua Xi ke Malaysia dalam tempoh 12 tahun selepas kunjungan terakhir pada 2013 yang menyaksikan kedua-dua negara meningkatkan hubungan diplomatik kepada perkongsian strategik komprehensif. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, kedua-dua Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta menteri-menteri Kabinet.